Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunadu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam kepada yang memberi salam di ruangan komen. Jemput masuk, jemput tekan butang like, jemput tekan butang komen dan juga jemput tekan butang share. Moga dengan asbab kita berbuat demikian, lebih ramai lagi yang mengaji pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mengaji untuk sesi pukul 2 petang ni, program Tadarus Ramadan PTR 6.0 bersama dengan Ustaz Faiz. Kita akan mengaji bermula muka surat 591 sehinggalah muka surat 592. 591 sehingga muka surat 592, yang mana kita akan mengaji bermula dengan surah At-Tariq, lepas tu surah Al-A'la, dan yang terakhir surah Al-Ghashiyah. Okey. Jadi boleh buka pada muka surat 591. Jadi dan sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah esok slot 7 suku pagi ada. Ada. Esok slot ada 2 slot sahaja, pukul 7.30 pada pukul 7 suku, slot bersama dengan Ustaz Uzaifi. Lepas tu pada pukul 9 pagi slot khatam, majlis khatam Al-Quran bersama dengan semua qari-qari kita insya-Allah. Okey, so boleh sharekan dulu live untuk petang ni dahulu. Ni live yang terakhir untuk sesi hari ini insya-Allah. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, boleh ikut Ustaz secara perlahan-lahan bagi mereka yang masih belajar ataupun yang masih lagi merangkak bacaannya. Kepada yang dah lancar, sekiranya Ustaz tersalah baca, boleh betulkan Ustaz di ruangan komen. Boleh niatkan bacaan ini kepada mereka yang kita inginkan. Semoga bacaan ini ada manfaat juga kepada mereka insya-Allah. Sama-sama kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Wa ma adraka ma الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. InsyaAllah surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la.
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. InsyaAllah surah yang terakhir, surah Al-Ghashiyah pada muka surat 592. Surah Al-Ghashiyah muka surat 592. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, yang mana sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai membaca surah At-Tariq, surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah. Ustaz tak dah lama ni. Sekarang ni kat hujan, Ustaz pun dalam kereta. Yang mana Ustaz Amir, Ustaz Aiman, sekarang ni ada misi bakul sopan. Tadi baru lepas shopping beli barang basah. Dah shopping beli barang basah. Sekarang ni tengah berkumpul dengan perjalanan pergi dekat kawasan tempat kita serahkan bakul lah. Jadi sekarang ni dah hujan. Kat luar ni hujan. Ustaz berhenti dekat stesen minyak untuk live sekejap. Jadi sampai di sini sajalah. Bunyi pun dah bising disebabkan hujan. Jadi untuk esok tuan-tuan dan puan-puan, esok pada pukul 7 kita ada slot sahaja, iaitu pada pukul 7 suku pagi bersama dengan Ustaz Uzaifi. Dan kemudian kita ada majlis khatam pada pukul 9. Pada pukul 9 pagi adalah majlis khatam kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah kosongkan dua masa tersebut. InsyaAllah kita akan khatam pada hari Jumaat pada 27 Ramadan esok hari insyaAllah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan beribadah pencutan akhir ni. Semoga Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan. Bak tagline kita, semarakkan keindahan Ramadan dengan Al-Quran, dengan ibadah, terutamanya pada akhir Ramadan ini insyaAllah. Jadi sampai di sini sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Kita jumpa di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.